Selamat pagi. Hari ini kita berada di kebun komuniti di pusat komuniti Paijaras ya. Di sini tengah bergotong royong, biasalah hari Ahad kan. Okey, jom kita tengok aktiviti hari ini. Ni mau sapu kah? Sapu lah ini. Ini satu kali sapu. Besarnya sapu, sampahnya tak ada. Apa ni? Nak scan, susah pun nak scan. Mana iPhone 16? 16. Komuniti ini pada ini Paijaras. Mana bila ni? Ini patutnya pokok ni bukan tanam yang pasir ni. Dan kalau Pokok besar. bawang banyak. Alah, senang betul nak mengurus PPB-nya ni. Kalau tu nak kena angkat yang tu. Iya, tak ada tu. Kau jantan mengangkat. Besi mana Cik Alif? Mestinya si biru ni nak kena letak sini. Yang ni kan rumput. Tu pokok yang tinggi sekali tu mama rumput lah tu. Oh, yang bunga tu. Tunjuk je lah dekat Cik Alif tu. Apa? Kita orang ni tak payah tunjuk. Kak Dik nanti pada Kak Dik. Apa pada Kak Dik pula? Kan. Sekejap Kak Dik, Kak Dik. Abang. Sini. Ni habis tengah hantar barang daripada ni. Tunggu 10 hari sampai. Ni. Jam. Salam. Dah mati. Dah bayar lah tadi. Dah mampus ni. Tadi dia tak boleh. Jadi kan dah umur 60. Kena tukar pasu. Sebab badan dia akan besar. Kurang air. Dia dalam tu hari tu temu lawa. Agak saya nak tanya sebenarnya. Hari tu saya baru cabut rumput sikit. Ini minyak apa ni? Guna apa ni? Ini anaknya buang tu lah. Kasturi ya. Saya baru hari ni tengok kat sini, saya masuk, saya tak tahu. Saya cabut dapat dekat pokok tinggi, saya dapat minyak tu, saya terus belah. Pokok tinggi mana ada pokok tinggi? Ini minyak kali lah. Biarlah. Semua. Kalau memang Allah dah izinkan penyakit tu kita pegang, kita kena mesti panas kan? Jalan-jalan cepat. Air cepat lubang tak ada guys. Tak terus bawah. Oh. Lubang tak ada ni. Bukan pasu lah ni mananya? Tahu. Kalau pasu dia ada lubang. Jangan kalau kenapa ulah Hidup sejauh kan lah. lah. Harus selaraskan. Tak sambung lah. Tadi dia ini apa? Ini daun bawang. Ni kunyit. Spesies kunyit lah. Bukan kunyit. Ini pun dah tak apa. Boleh masak ke sayang? Ni. Tu. Pasir hitam tu kot. Ini kunyit hitam. Tak beli daripada tu. Masih tu. Pasu tu kalau jatuh memang pecah tau. Jatuh pecah. Jatuh. Ini saya pakai dia pun. Ya. Okey guys, ni dah nak selesai ya. Nanti sekejap lagi nak tambah pokok. Kita tengah tunggu lori. Kita ambil pokok ni tu ya. Mana nak letak? Sesuai. Jangan tarik aku tu adik. Tapi tak duduk banyak baru. Pakai impor tak set. Tak, aku dia tak buang sana lah. Akan lalu buang badan tu.
Harganya. Oh. Jalan mana plastiknya? Ya. Tak, pasti sebab tak ada benda nak kasih kan nak masuk. Okey, lagi anu tu pokok buasir tu. Untuk buasir. Ini. Kan ini. Buasir kan. Ai padang. Buasir. Okey. Semua dah cantik. Okey, kita tunggu angkat sampai di sana. Ini dah kamera. Dari sini. Dia tak ada pusing ni, dia orang pergi ambil. Tak datang lah. Ini. Tak masuk. Hah? Tak. Bawa je. Ada. Dah calik. Tadi, cili tadi. Wati dia. Tak boleh satu tu, dua-dua. Tak boleh. Yang warna kuning tu. Nanti tak rasa cili. Bukan, no. Ambil sotet. Itu. Dari ambil dah tanah situ. Dah pasir balik pula kat situ. Dalam mana? Tu, dah pasir. Lepas tu. Dah pasir sana, ujung sana ada tanah. Ada tanah. Dia perosak tau ni. Ni nak pakai ke tak ayam? Tanah dia pakai tak? Ada lagi tak pakcik? Apa tak ada apa kan? Tak ada. Kita nak pakai tanah. Ada dua pokok tu ada. Sampah masuk dalam plastik sampah aje lah. Pokok ajaib namanya. Pokok ajaib. Jangan melompat dia. Itu anak-anak ular. Kan kena tumbuk nanti kan kaya. Itu kan anak ular. Mana dia tu? Cacing pasal ular. Ingat kan yang kaki banyak ini. Cakap mantap-mantap kelangan. Senang Uh. jawab. Kau dah? Kita letak kat mana? Kita letak kat sini. Tak tepi ni je. Ini letak kat tepi ni. Kita biar dulu tu. Boleh? Boleh tak ni? Jadi kita buang. Sebab tu batu dah ada kan? Bagi semua kat luar. Kita orang angkat sama-sama. Ramai-ramai. Semua sibuk. Jangan nak duduk dekat dalam. Jaga, ya. Pakai tangan je macam gitu. Tadi yang kita tanam tadi ya.
memang kita kena buat tau. Kena buat ni gotong royong ni. Bersih-bersihkan. Di depan ni kita tak apa-apa ke? Sebelum ni, sebelum yang letak. Oh ni? Tak, sebelum dia ni tempias lah. Dia masak. Lepas tu ni kena holding, kena tampar kan? Dia kena ambil pengapun satu. Sapu longkang pun boleh. Ramai-ramai. Hello. Dah? Kita makan ni lagi. Kalau nak buat kerja di sini. Mana Sarul? Tengok saya pindah sini hari tu siapa yang pukul saya. Tanam pokok. Rajin. Kenapa gajah macam tu namanya? Oh. Pokok nangka saya berbuah tau tak? Jangan pokoknya. Tak payah bawa lah. Cacing je Yam. Yang tahu akak bela cacing. Yelah, bagus kan? Ni pun letak depan. Akak bela cacing. Ada dah. Banjir-banjir pun saya larang di sini.